السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Betul mana tu? Dan mustahil lawannya lawan kudrat. Ya. Kata Asy-Syekhul Muallif Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Dan mustahil lawannya ibarat ihtimal boleh kita bawa kalau jumlah ismiyah tu kaedah ibarat boleh kita kedik, dan bermula lawannya ialah mustahil sah. Dan ihtimal terjemah daripada jumlah fa'liyah wa yastahilu didduha. Kalau kau tu dan mustahil lawan maknanya dan tidak tertegah oleh lawannya. Makna lawan tu yakni lawanan atau yang lawan bagi kudrat. Di sini nak jaga kalau dalam Arab dia guna did. Nah, kudrat di dia al-ajzu. Maka di asal makna lawan. Kudrat lawan lemah. Kalau lawan dengan makna adamul ijtima, semata-mata tak berimpun, itu bukan mustahil. Lawan tu ialah wajib, mesti. Kudrat lawan lemah. Sungguh tidak? Sungguh. Lalu tu di sini bukan nak begitu. Di sini nak menyatakan kata kudrat itu lawannya dia tu apa? Ialah lemah. Itu lawannya dia. Maka orang panggil did dengan makna mudad.
Maka perkataan mudhaf tu boleh bawa dua. Boleh bawa ke isim fa'il, kedai mudadidun yang lawan. Dan boleh kedai ke isim maf'ul mudadadun. Itu panggil lawanan. Jadi nak menyata kata lawanan bagi kudrat itu hukumnya mustahil. Ataupun yang lawan bagi kudrat hukumnya mustahil. Adapun kudrat bagi Allah hukumnya wajib kan. Wajib akli dengan barang dengan makna barang yang tidak diterima tidak sama sekali. Hanya mesti sungguh wajib akli. Manakala lawanan dia ialah lemah. Lemah tu hukumnya mustahil. Barang yang tak diterima pada akal akan sungguhnya. Tak terima sungguh sama sekali. Hanya mustahil itu barang yang tentu. Tak semata-mata. Kalau gitu, qudrat bagi Allah hukumnya wajibatun. Manakala lawanan qudrat apa? Al-ajzu hukumnya mustahilun. Baik. Ini secara huraian kembali balik kepada selalu kita dah ucap bina di atas pegangnya akidah kita Allah yang maha kuasa, mustahil atas Allah itu lemah. Hak kita dah wirid apa semua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit. Satu ayat tak ada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata ucapan duk mengaku sama dah. Dan ia Allah itu ala kulli syai'in atas semua perkara mungkin. Allah itu qadir yang amat kuasa. Maka ahli sunnah wal jamaah manakala kata qadir dia panggil sirap mubalarah bab jumlah yang amat kuasa. Qadir panggil isim fa'il. Itu semata nak menyata Allah itu yang kuasa. Baik. Dari segi kaedah tak boleh kata yang kuasa kalau tidak sifat dengan kudrat. Masalah kita semua ni yang bersifat dengan berdiri ke dengan duduk kita ni. Kita ni bersifat dengan duduk. Maka kita panggil kita semua yang duduk. Itu yang mana? Yang duduk. Allah bersifat dengan kudrat. Allah qadir. Bila kita bangun, panggil berdiri. Kita yang bersifat dengan berdiri panggil qaim, yang berdiri. Tak panggil yang berdiri kalau tak sifat dengan berdiri. Ni pun kita tak ada bangun ni boleh nak panggil yang berdiri dah ni. Tidak. Begitulah bila kata Allah itu qadir. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Tuhan tanya, dan tidakkah Tuhan yang menjadikan segala langit dan bumi itu, tidakkah ia tu biqadirin yang kuasa? Dengan jika ada panggil bazaidah khabalaysa. Tidakkah ia tu yang kuasa atau menjadikan umpama? Dia sendiri jawab, Allah jawab kan? Bala. Bahkan ia yang kuasa. Bahkan ia Allah tu qadirun. Allah yang kuasa. Tak panggil qadirun malaikat zat muttasifatum bil qudrati. Mana Allah itu bersifat dengan kudrat. Kudrat tu nak berubah arti apa? Sini khilaf. Apa dia ni? Orang Mu'tazilah kata Allah itu yang kuasa tapi bukan dengan kudrat. Kuasa dengan zat. Kita ahli sunnah kata Allah tu yang kuasa dengan kudratnya. Kudrat tu artinya apa? Itulah
Kitab Baqarah kata arti berkuasa. Sahabat dia nak beza dengan makna kuasa. Kuasa tu panggil samaratus sifat. Baik. Bila zat Allah tu bersifat dengan kudrat, lawanan kudrat apa? Al-ajzu. Nanti kata di sini mustahil lawannya, yakni lawanan atau ya lawan bagi kudrat. Gapo lawannya dia? Dan iaitu lemah. Kan? Yakni lemah Allah Taala. Itu mustahil tu. Ada pelemah kita? Lemah kita tidak mustahil. Tidak mustahil wajib. Dua lagi masalah tu tidak mustahil tu. Umum lagi jawab tak mustahil tu. Lemah kita tak mustahil. Tak mustahil wajib ya? Tak wajib. Kalau tak wajib, tak mustahil. Apa pula? Ni cara mengaji ya, bukan cara pegang-pegang. Senang. Dah pegang. Lemah kita, hukumnya? Kan tiga je perkara semua kan. Wajib, mustahil, jaiz. Kita saling kata ya haruf. Sudah tu. Payah kalau tak wajib kan mustahil, tak wajib mustahil kan haruf. Kalau gitu lemah Allah Taala masalah hukum mustahil. Lawannya bagi kudrat. Kudrat Allah tu wajib. Adapun lemah kita maksud adalah harus, bukan harus, yang harus sambung yang sikit. Jaizun. Sabit lemah yang harus tu lah puasa pun yang harus juga. Nah dah. Sabit dah kita punya kuasa, ya harus mungkin. Kita tarik balik bi. Ada pun Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa wajib pada akal. Tak terima tidak sama sekali. Lawannya dia tu lemah. Lemah mustahil. Tak terima akal sungguh sama sekali. Ada pun kita, lemah kita, kuasa kita, jaizun semuanya. Ya harus. Sebab itulah bila kita punya kuasa, kita punya segala sifat apa bagi sifat mungkin. Dia ada lawannya semua. Bila balik ni tu mungkin jaiz, lawannya pun jaiz. Kaya, terkaya, kaya kita makhluk. Mungkin bukan? Jaiz, lawannya kaya, apa? Dia boleh timbul gilai. Oleh ya demikian, mana kita selaku hamba kaya, dia panggil Allah Ta'ala menzuhirkan saja kekayaan. Tapi mungkin, sebab tu dalam kaya, mungkin jadi fakir ke tak. Sebab sifat asli kita, sifat fakir. Sifat asli kita, sifat fakir. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Hai segala manusia, kamu itu segala yang fakir. Gapo yang fakir? Segala yang berkehendak. Berkehendak kepada Allah. Itu sifat asli. Kalau itu lawannya fakir, al-ghina. Terkaya. Terkaya dengan mana tak berkehendak kepada apa dan siapa pun. Itu sifat siapa? Sifat Allah. Sebab tu nama Allah Al-Ghaniyyu. Lalu kita mengabdu kepada dia Abdul Ghani. Itu Allah yang maha kaya. Jangan faham kaya banyak harta benda. Silap surah lagu tu. Ada yang kata, Tuhan maha kaya. Mana maha kaya? Tengok. Oleh dunia, dia akhirat. Kalau lah tu kaya tak lama. Mana kaya tak lama? Tak kira janji dunia ni binasa. Apabila binasa, dunia tinggal Allah akhirat. Kurang Tuhan lah. Tu kali hurai itu tu. Kaya mana yang tidak berkehendak kepada sesuatu apa dan siapa pun.
Sebab itulah bila Tuhan terkaya tu, terkaya daripada zat, terkaya daripada yang menjadi terkaya daripada segala-gala tempat, ia hak arah semua tu. Mana Tuhan yang maha kaya tu, kaya tu. Nah, kemudian kita faqir, lalu tu kita ni yang berkehendak kepada Allah, tak lepas daripada Allah. Baik. Bila main kat sini, iaitu satu sifat yang wajib bagi Allah itu sifat qudrah. Sebab Allah Taala kata dia tu qadir, dia tu qadir. Banyak sekali dalam Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dia yang berkuasa. Bila dia kuasa arti tak panggil yang kuasa kalau tidak sifat dengan kudrat. Kudrat itulah artinya berkuasa. Lawan dia tu al-ajzu, lemah. Lemah tu mustahil atas Allah. Bila dia yang kuasa, tarik dia boleh lah. Bila dia yang kuasa segala-gala, mati kita, kuasa memati, lepas ada mati, dia menghidup balik, membangkit balik, lepas ada membangkit, dia mengekak. Semua ada kuasa dia lah tu. Tapi kita yang mukmin terima tu, cuba kita tak sampai situ. Dia mati dah, mana boleh hidup balik. Dah hancur lebur, mana nak bangkit kelik kan? Tu. Cuba kita pergi kepada reti pada kudrat Allah ni. Dia kata dia akan menghidup balik. Ya, moga dia maha kuasa. Mustahil banyak lemah. Dan dalil akli, dalil yang bahasa fikir, bahasa kira dengan akal, yang menunjuk ia atas sabit kudrat, atas mesti kudrat, sungguh kudrat baginya Ta'ala, sabit baginya Ta'ala itu. Dalil cara fikirnya begini, bahawasanya atas jalan fardu takdir. Fardu takdir, jikalau adalah ia, artinya Allah Ta'ala itu, fardu takdir Allah itu yang lemah. Ya, fardu takdir tak ada masalah. Bukan pegang, tu lemah tu salah. Ni nak nampak kata lemah Allah tu mustahil. Kuasa Allah tu wajib. Fardu takdir kalau Allah tu yang lemah. Macam mana nak kata? Jawab, nascaya tak boleh mengada ia Allah akan sesuatu. Kita cuba kita ambil pengertian. Yang lemah boleh buat apa yang lemah? Tu fardu kalau Tuhan itu adalah ia tu yang lemah. Jawab, nascaya tentu sekali tak boleh mengada ia akan sesuatu. Jawabnya gitu. Susun pula. Dan apabila tiada mengadakan hazard tu, ini apabila tiada mengadakan sesuatu. Jawab, nascaya tiada didapatkan. Apa maksud? Nascaya tiada didapat, yakni tiada ada oleh sesuatu daripada makhluk ini. Ni ada ni. Ada jawabnya kalau sekiranya Tuhan itu lemah. Dia bila lemah tak boleh mengada. Bila tak boleh mengada, tak boleh ada sesuatu. Kerana apa? Kerana tiada diterima pada akal, tak diterima apa? Bahawa makhluk ini ada ia dengan sendirinya. Sini tempat sulit sikit ni, orang tak beri taufik oleh Allah ke jadi sendiri. Kalau kita orang punya akal serta tak ada iman ya nampak kita orang ada iman. Jadi maknanya kalau fardu Allah itu yang lemah, jawabnya tak boleh mengadakan sesuatu. Bila tidak mengada sesuatu, jawabnya tidak ada sesuatu daripada makhluk ini. Kerana takut jadi sendiri. Kerana kerana tiada diterima pada akal bahawa makhluk ini ada ia dengan sendirinya. Takut jadi sendiri ya.
Mestinya main sini ni. Nah, sebab kalau setengah-setengah orang kufur, orang pergi tak ada Tuhan, jadi sendiri lah tu. Nah, kita tidak. Kerana tiada diterima pada akal bahawa makhluk ini ada ia dengan sendiri. Bahkan tak panggil makhluk lah. Kalau jadi sendiri tak panggil makhluk. Kerana makna makhluk kelima Arab kan khalaqa arti menjadi. Siapa yang menjadi? Allah. Sahabat Allah khaliq, Tuhan yang menjadikan. Namanya khaliq, arti yang menjadikan. Bila kita kena jadi panggil makhluk ai ma khalaqahullah. Nah, jadi kalau sekiranya Allah lemah, nak tak boleh mengada. Bila tak boleh mengada, nak tidak ada sesuatu. Sebab tak terima makhluk ini ada sendiri. Nah, sini tempat renung ni. Apa jalan boleh tak terima ada sendiri? Sini kita kena kembali balik. Kalau kita buat nota kaki satu bawah tu. Kerana dalil yang telah lalu sebutnya pada bicara ke dalil bagi wujud. Di mana tu? Iaitulah pada safhah pada muka surat 14. Cuba kita kembali balik. Itu ya tak serupa naskah. Pak kita ni duduk di muka 14. Iaitu pada cara apa? Dalil bagi wujud. Cara sifat wujud dulu. Duduk di mana? Adapun dalil tafsili, iaitu dalil. Duduk di muka 15 tak? Di muka 15. Betul mana? Kau tak jelas. Cuba kira sikit. Dan bermula dalil akli. Ayat tak serupa naskah kita ni. Baris berapa tu? Oh, tak serupa. Lah, ya tak lupa. Astagfirullahaladzim. Saya bertemu. Dan dia tak suka naskah. Masya Allah. Dia doa muka terlari banyak kita ni. Astagfirullahaladzim. Saya jumpa tu. Dah, Tuhan kita dah di muka 16. Astagfirullahaladzim. Dan bermula dalil akli itu. Yang menunjuk atas wujud Allah, atas ada Allah itu segala makhluk ini. Arti segala kejadian ni termasuk diri kita sendiri. Sebab apa kata dalil menunjuk atas wujud Allah tu segala makhluk ini? Kerana ia segala makhluk ini ialah mungkin. Apa mungkin? Artinya yakni mungkin tu barang yang patut ada dan patut tiada ada. Ataupun dengan kata lain, barang yang bersamaan padanya oleh adanya dan tiadanya. Itu mudah faham? Barang yang bersamaan oleh adanya dan tiadanya. Jadi ada kita, tak ada kita sama. Sama apa? Ada kita mungkin, tak ada kita apa mungkin. Sama tak? Ada apa? Ada Allah wajib. Tak ada Allah mustahil. Tak ada?
Ada kita mungkin, tak ada kita pun mungkin samanya. Sebab tu ada kita terima tiada. Hak yang masih dalam tak ada terima ada. Anak kita belum dapat boleh jadi ada. Nah, kita masih ada. Terima tak ada. Ni lagu ni barang yang bersamaan padanya oleh ada dan tiada. Tu yang dikatakan yang patut ada dan yang patut tiada tu. Baik, tiap-tiap mungkin umumnya. Tak dapat tiada yakni mesti bahawa ada baginya yang mengadakan dia. Ada kan? Mesti yang mana tak terima akal. Bahawa mesti bahawa ada baginya yang mengadakan dia. Akan mungkin itu. Dan tiada diterima pada akal bahawa semungkin itu ada ia dengan sendirinya. Itu masalah saat ni tu. Tak terima ada sendiri sebab apa? Kerana bahawa seadanya mungkin, tiadanya mungkin, ya harus lagi yang bersamaan keduanya. Susun lagi. Tiap-tiap dua yang bersamaan itu tiada diterimakan berat salah satu atas yang satu lagi dengan tidak ada yang memberatkannya. Itu dah. Dia bagi hak sama supaya dua daun neraca. Ada tim memah lah. Dia dua daun je sama berat tu. Sama berat. Bila bagi sama berat, nak pergi berlaku berat sebelah, semata-mata berat sebelah dia tak boleh jadi lah. Bagi asal sama berat. Tiba-tiba berat sebelah. Mesti ada sebab. Sebab dia membubuh batu ke dalam tu. Dia sebab dia mau dia kena ada sebab. Kalau itu ada kita, tak ada kita, sama. Tiba-tiba berlaku ada. Mesti sekali ada yang mengada. Itu satu wajah. Satu wajah lagi dia kira gini. Ni mudah nampak. Tapi doa. Tapi mudah nampak. Jadi kayak gini. Kita ni ada. Mana dulu ada kita dengan tak ada kita? Ni mudah apa ni? Ada dulu ke tak ada dulu kita? Tak ada dulu dah. Tak ada dulu hak tak ada ni asal. Asal kita tak ada. Tu kan? Bila asal tak ada, nak menyalahi asal mesti ada sebab. Sebab tak tahu budak ni asal dia berjuruh, lah ni tak juruh. Sebab apa dia tak juruh? Sebabnya tarik desain ke sebab. Dia asal juruh dak ni saya dia. Ni pun kita ni ada dengan tak ada, asal kita tak ada. Pas asal tak ada nak menyalahi asal tu ada sebab. Dalam keadaan tak ada ni dia ada, boleh nak ada sendiri dengan tak ada sebab. Sebab asal tak ada. Betul sekali tak terima. Kalau itu ada, mesti ada yang mengada. Hak tu kau tak tapi mudah nampak. Tu panggil mungkin tak terima jadi sendiri. Klik ke sini. Bila mengaji di kudrat ni, Allah mesti bersifat dengan kudrat. Sekiranya kalau Allah tak bersifat dengan kudrat, nescaya Allah tu lemah. Kan? Apabila lemah, tak boleh mengadakan sesuatu. Bila tidak mengada sesuatu, tak boleh ada sesuatu pun. Yang di situ. Sebab apa? Takut ada sendiri kerana tak diterima. Jadi sendiri. Di situ. Tapi tu orang itikad. Ada sesuatu alam dengan tidak ada Tuhan menjadi dah tu kufur tu. Tu kufur tu. Itu dari segi cara fikir. Cara nakli, Allah rayak di awal kita dah baca tu lalu dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Situ lalu dah. Puji-puji itu hanya bagi Allah. Boleh ada nama tak ada Tuhan? Ada nama hanya Tuhan ada boleh? Tidak situ. Puji itu hanya bagi Allah. Apa Allah? Nama. Nama bagi Tuhan. Tuhan itu siapa Tuhan? Rabbil Alamin. Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Tapi terjemah Tuhan. Cuba kita klik Tuhan. Lalu kan? Rabb Tuhan. Tuhan yang menjadi sekalian alam. Di situ siap-siap dah. Mana Al-Alamin kita panggil makhluk. Al-Alamin semua makhluk. Tak ada alam bukan makhluk. Malaikat yang mengaji dah lagi-lagi dia boleh lah. Mana khalaqa, mana qaddara, khalaqa, aujadah. Tu kau semula lah. Kita ambil secara umum dulu.
Sebut kata setiap benda yang ada selain pada Allah semua makhluk. Nah, semua makhluk. Apa semua makhluk? Semua tu yang kena jadi. Bila yang kena jadi, siapa yang menjadi? Zat nama Allah. Mesti nak menjadi kena sifat dengan kuasa. Kan? Itulah jalannya. Sudah di situ. Hak kita ni silap kita boleh kata di muka 14. Sungguhnya dah tu muka 16 dah naskah kita ni. Naskah tu 15 tak? Ya. Habis itu sambung. Dan iaitu artinya tiada ada suatu daripada makhluk itu batilun, batal, tidak sah. Nah, kata tidak ada suatu daripada makhluk batilun. Apa boleh batilun? Kerana adanya suatu daripada makhluk umumnya kerana adanya makhluk. Ada dengan musyahadah. Apa musyahadah? Yakni dengan pandangan mata kepala. Tengok diri kita sendiri kan ni ada ni. Tak nak pergi jauh dah lah. Klik ke diri sendiri. Kenapa Allah Ta'ala kata wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan pada langit itu rezeki kamu. Ya atas rezeki kita duduk langit. Jelas rezeki duduk langit air hujan. Diri air hujan itu rezeki dah tu. Lepas tu sebab dia pula bila sirami bumi tumbuh tanam-tanam Allah menumbuh ke tanam rezeki ucap daripada langit. Sampai kali setak hujan habis di bumi. Tidak tak? Dia setak hujan tak turun kemari habis. Ndak sampai musim ni hujan turun tanam hijau. Jadi makanan kita lah sayur ulam. Makanan binatang lah, binatang makanan kita pula. Tu kata rezeki di langit. Sebab tu bila kita makan sekitar alhamdulillah allazi at'amana hadza at'am wa razaqana, kalau kita sorang at'amani hadza at'am, puji bagi Allah Tuhan yang merezekikan aku ini makanan yang boleh makan nasi, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tak ada daya upaya kita nak makan rezeki dari langit ambil ke mana. Nak ambil lagu mana. Tapi Allah menurun. Sebab tu Nuh nasihat tengok cerita kaum Nabi Nuh, Allah Ta'ala cerita dalam surah Nuh sendiri. Bila kaum dia terlalu zalim, terlalu dia tu syirik dengan Allah, deraka penuh macam-macam. Di antara Nuh nasihat apa? Nuh kata pada kaum dia, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu akan Tuhan kamu. Kalau mau minta ampun dia ke, apa dia? Yursilis samaa alaikum midrara. Jika kamu minta ampun ke dia, dia ampun dosamu, maka dia melepaskan hujan dari langit. Yursilis samaa, dia melepaskan langit. Kecap bahasa tu, sesuhi. Melepaskan langit. Mana buka pintu roh dia tu. Yursilis samaa alaikum midrara, tu hujan lepas. Bila kena hujan, bumi segar, disirami, tumbuh. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin. Dia bantukan kamu dengan harta. Wa banin, anak-anak. Kenapa? Bila setak kemarau sampai ke benih pun kering bih. Jadi manu bih. Kering pak benih. Kata nasihat istighfar. Tapi kita sama kita bila gapalan pada usaha penyakit ubat kita pergi istighfar. Astaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Banyaklah cara lapar istighfar. Ya Allah, aku minta ampunlah kerana sungguh Engkau ni amat mengampun. Astaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak kalau lapar istighfar. Paling kuat astaghfirullah. Astaghfirullah. Rasa dirinya salah. Jadi apa-apa dia buka lalu.
Tengok kita dia itu nak pergi mana tak boleh dia kata begitu. Kita mintalah. Mintalah. Lama kesian. Dia rasa. Buka apa? Dia selalu. Minta tolong sini. Buka. Tu nasihat tu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena sesungguh Tuhan kamu sangat-sangat mengampun dianya. Cuma balik munya kerah perut tu saya minta apa. Di kliknya ayah mu panggil tak saya ayat. Ayah mu pemaaf. Lek mu kerah kan. Gitu. Mu doa kerah. Gitu. Dia minta maaf tak apa selalu mu kerah minta tak saya minta maaf. Pada kata orang minta maaf. Mu kerah sungguhnya gitu. Meminta ampun dengan dia kerana innahu kana ghaffara bukan ghafiran. Kalau ghafiran itu semata-mata mengampun. Yang ghaffar juga balara. Dia sangat mengampun. Lagi pula bila meminta ampun dengan dia melepaskan hujan. Jadikan rezeki. Hak benih dia jadi kering pun jadi melahirkan benih, boleh anak. Tu. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum pula ayat macam-macam lah rezeki terbuka. Itulah maknanya kembali klik kepada Allah itu yang maha kuasa segala-galanya. Dalilnya kita inilah dalil kata kita ni kejadian dia. Bolehkah dia nak menjadi kalau dia terlemah? Tentu sekali tak terima. Mesti dia tu kuasa yang kuasa. Tak panggil yang kuasa, malaikat zat ia bersifat dengan sifat berkuasa. Itu mazhab ahli sunnah kita je panggil lagi tu. Hingga terjemah tu kita jawi kuasa je jemah gitu. Tapi Baqarah jemah kudrat berkuasa. Kan yang nak beza antara kudrat dengan mana isim nama sifat yang ada pada zat, kudrat dengan mana masdar kuasa. Tepat Nabi jelas situ kita mari dia kecek. Sam' mendengar. Sebab apa boleh mendengar? Sebab ada di kita pendengar. Itu beza tu logat kita tu. Sebab apa boleh dengar ni? Sebab ada di kita sifat pendengar. Tapi kalau kalimah Arab serupa je. Sam dua. Mendengar pun sam. Pendengar pun sam. Itulah ulama kata makna ismi dan makna masdari. Itulah Pak terjemah beza tu. Kita boleh mendengar sebab kita ada pendengar. Kita boleh melihat, boleh tengok ni sebab ada di kita pelihat. Tu beza. Baik. Selesai. Maka sabitlah baginya dan apabila batal oleh yang demikian itu apabila batal oleh yang demikian itu demikian tidak ada sesuatu daripada makhluk tu kerana adanya dengan musyahadah maka sabitlah baginya bagi Allah Ta'ala sabitlah kudratnya. Ini kudrat dengan makna sifat. Ni ada khilaf dengan Mu'tazilah ni. Adapun kudrat dengan makna kuasa hak tu ijma' nah tu. Talika tu. Semua muslimin mengaku Tuhan tu yang maha kuasa. Tu kata tu. Hak tu ijma' tu talika tu. Allah yang maha kuasa. Hak tu tak ada khilaf. Hak tu ijma'. Ada khilafnya Allah yang maha kuasa dengan apa? Dia tanya situ. Allah yang maha kuasa okey dia kata. Ijma' sepakat semua muslimin mengaku Tuhan yang maha kuasa. Yang maha kuasa dengan apa? Situ Mu'tazilah kata dengan zat. Kita ahli sunnah kata dengan sifat kudrat situ beza. Situ beza. Maka tu dah ada kata lawannya dia tu al-ajzu lemah tu. Lemah tu mustahil. Tu. Baik. Maka tu istilah kata orang eka dia panggil mu'attilah. Dia panggil firqah mu'attilah bila dia menafikan sifat tu. Maka sabitlah baginya Ta'ala kudratnya. Dan apabila sabit ia arti kudrat tu baginya Ta'ala, jawab nascaya mustahilah. Yakni istihalah dan tidaklah lemahnya. Dia kita jauh kata tu mustahilah lemahnya.
Yani istihalah, tidaklah lemahnya. Kalau itu sabit kudrat qadim. Sifat kudrat tu sifatun yang qadimah. Sabit kudrat pada zat Allah yang qadim, maka sabit tu qadim. Manakala sabit kudrat istihalah lemahnya, tidaklah lemahnya. Kalau itu tidak lemah tu sedia ke baru. Ha? Ha? Tak lemah tu wajib. Ha, tu orang panggil istihalatul mustahil. Ha, bila hak wajib sedia qadim. Jadi qadim tu istihalatul mustahil. Ha, lemah tu mustahilnya, lemah tak ada kata qadim. Tapi tu kalau kata mustahil qadim kena tolong tanggung. Yakni istihalatul mustahil tu qadim. Ha? Ha? Jadi kalau kata mustahil qadim, dia panggil keliru. Keliru. Kena kedim mudah ke panggil kalah azam mudah. Tabah yang qadim tu ialah istihalatul mustahil. Lemah Allah tu mustahil. Nah, tidak lemah itulah wajibnya. Itulah sedia tu. Gak tidak lemah tu panggil istihalatul mustahil. Itulah hukumnya qadimatun kudrat, sifat yang qadimah bagi Allah. Sabit bagi Allah qadim. Lawannya lemah. Lemah tu mustahil. Lepas tu hak tempat istiharah bertanya tidak lemah ataupun tak lemah, itu istiharah itu wajib, itu qadim. Hari tu cara kalau juga tu. Nah, baik, itulah di antaranya nascaya mustahil, yakni istihalah dan tidaklah lemahnya, yakni tiada diterima pada akal lemahnya subhanahu wa ta'ala sama sekali. Dia ilmu akidah dia berkait dengan fikir akal. Sebab Allah ada suruh fikir tu fa'tabiru ya ulil albab afala ta'qilu. Maka tidakkah kamu berakal, mu tak erti kau? Hanya kerana bab akidah yang sakut dengan akal. Lain beza dengan kita mengaji ilmu makrifat. Hak ni panggil tu bukan bahasa fikir, bahasa Tuhan beri rasa tu. Supaya kita nak banding tak? Nak banding. Kalau kita seperti kita kata bak rasa. Kalau buah seperti buah peta pada hak haid dah. Petai wali. Bahasa surat panggil petai wali panggil kita. Tapi kita sini panggil petai wali tak. Setahu kita petai wali panggil tua kita sini. Rasa dia apa? Pahit sekali, pahit sekali. Tiba-tiba ada orang makan, dia kata manis. Ada. Dia pergi bak mana ada? Kalau bak akar, boleh jadi. Ada kan? Hukum akar. Tapi mustahil pada adab. Gitu tak? Bagi sifat asliyahnya, sifatnya pahit. Sifat asli dia. Tiba-tiba ada orang makan, dia kata manis. Dia kata, oh manis. Kata. Kita kira dari segi hukum akar, dia tidak ada, mungkin boleh jadi. Dia kata manis, boleh jadi ke dia. Tapi bagi aku pahit, bagi semua orang pahit. Tapi dia kata manis, boleh jadi ke dia. Tapi kalau kecil hukum adat nak kata anak mustahil. Tidak manis mata wali tu mustahil pada adat. Pokati, pit pokati. Itu tak? Itu hukum adat tu orang tu. Tapi hukum akal mungkin. Tapi kalau gibak rasa tak boleh apa. Ya rasa manis tu hari ke dia. Itu tak? Itu masalah tempat rasa ya bak zauk. Kita nak wiritin lagi, kita balik. Balik anak. Kita duduk dalam segar gini. Kita makan teh, susu, manis, sedap, seronok. Kita bagi kafe. Suka sangat anak. Teh, susu. Suka sangat manis. Tu. Tapi cuba kita mari demam. Bila mari demam kuat. Lagu mana teh susu?
Pahit. Pahit nak bagi bohong dia. Tak reti kita apa ni. Anak minum teh susu, ya bahaya hanguk. Nak. Dia suka. Bagi pak. Lain pahit. Apa dah? Tu ubah rasa dia. Ubah rasa dia. Walau kita ambil minum tu aslinya manis. Tidak, teh susu aslinya manis. Tapi kerana dia uzur, tukar ubah jadi pahit rasa dia. Begitulah orang Tuhan beri zuk. Pakai pahit dia kata manis. Tengok beritahu wahai pucuk setai manis tak? Nah. Allah. Tak lalu makan nasi. Ambil pucuk setai lagi. Layu-layu macam wudu. Allah manis kata. Budak tak kata nampak kita makan sedap. Oh, lekat di lidah dia. Nah, ini tak ada berlawan. Apa kita reti tiga-tiga. Kalau bak hukum akal, mungkin ya boleh jadi. Bak hukum ada, mustahil ada. Tapi kalau bak zauqi, hadi bak ilmu rasa. Orang tak rasa tak tahu. Man lam yazuq, lam yadri. Orang belum rasa, tak erti lah macam tu. Hati lagi makan makrifat tu. Selesai situ dulu. Yang ke-8, apa sikit ya? Kita baca sikit ya. Cukuplah. Irada artinya kehendak. Wallahu a'lam. Ada awak biru pada wanita. Ada wanita. Ada. Nabi kian. Apa? Kau tak berapa jelas. Iftiqari. Duk kata apa tu? Dia duk kata apa tu? Asal masalah. Kau tulis iftiqar. Dengan ba. Iftirari. Tapi apa kita tanya tu dia jadi apa berlawan dengan iftiqari. Biasanya kalau iftirari itu dia disakut dengan ikhtiari. Tidak sampai nak tahu pecah kelima kalau iftiqari makna apa iftiqar berkehendak berhajat. Di situ dia ada bercakap apa kalau iftiqari tepat dia bercakap lawannya istighna. Istighna lawan dia iftiqar. Kalau tepat iftirar asal dia kecak dengan lawan dengan ikhtiar. Tapi di situ tak dia kecak jadi wajak. Dia kata iftiqari itu lazim. Lazim bagi keduanya. Berlaziman keduanya itu. Contoh. Jadi kita saat ini dah kecak dah tubik sifat faqr. Takkah kita hamba Allah ini sifat kitanya iftiqar. Sifat kita ni, sifat Allah istighna. Allah itu yang terkaya dari semua barang yang lain. Bila Allah itu yang terkaya, kita segala hamba ni iftiqar ilaih. Kita ni berkanak kita kepadanya.
Jadi sifat berkehendak ni sifat Allah ke sifat makhluk? Sifat makhluk. Ha. Kalau kita nak disangkut dengan sifat Allah, kena kait ilaihi. Berkehendak makhluk kepadanya. Ha. Berkehendak makhluk kepadanya. Itu baru sifat dia. Allah itu istighna terkaya. Lazim daripadanya oleh iftiqar ilaih. Kena ada ilaih. Kerana sifat iftiqar berkehendak tu kita. Allah terkaya. Bila kata kita ni iftiqar, lazim oleh ittirar. Ittirar mari daripada mana? Dharra. Mana ittirar syiddatul hajah. Klik pada lazim situ. Kita ni sangat tak lepas pada Allah lah. Gitu. Sangat tak lepas pada Allah. Nanti dalam ayat tu kita famani turra ghayra baghin kita pak makanan dah. Asal dia harap atas kamu bangkai, darah dan babi. Mari di belakang famani turra. Maka barang siapa jatuh di dalam apa dia terkepit. Terkepit ni bahasa sangat tak? Gitu tak terkepit. Kalau orang Jawa dia panggil kepepet. Barang siapa kepepet. Dia kata itu. Dia kata gapo kepepet. Berarti kena bahasa kita panggil terkepit. Terkepit ni tak bahasa. Mari ni maaf kau tak terkepit tak hari ni. Tu. Pasal lagi kita panggil sutuk. Kau tak sutuk tak hari ni, sutuk benar ni. Terkepit benar ni. Tu ittarra ittirar namanya. Jadi sifat ittirar pun sifat makhluk kan? Ada pun sifat Allah Ta'ala al-qiyamu bin nafs terkaya. Ada kecap tu Usuluddin dah tu. Sahabat lebih untuk dia di atas belazim tu. Ya. Boleh. Sifat hak bahasa ada. Pada? Boleh apa? Sifat ia bahasa ada. Boleh ke tak sifat dengan sifat bahasa tak ada? Iya. Sifat bahasa tak ada, sifat dengan sifat tak ada. Jadi kita tengok sini baca kutub ini itu boleh tak leret nanti kita buat contoh. Wujud artinya ada. Sifat kata. Sifat. Bila zat yang bersifat dengan wujud, zat panggil maujud. Maksud zat situ suatu yang bersifat dengan wujud panggil maujud. Maka maujud dia tu baik dua, dia lebih umum pada zat lagi. Maujud lebih umum pada zat lagi. Mana kata lebih umum pada zat? Zat Allah maujud, zat kita maujud. Lepas tu di zat kita ni ada apa? Sifat bahasa ada ke apa kita misal? Putih. Kalau rambut putih, hitam. Maka hitam putih tu warna. Warna ni sifat kan? Sifat bahasa apa warna ni? Sifat bahasa ada. Ia panggil sifatun wujudiyatun. Maka tiap-tiap sifat ia bahasa ada, istilah ilmu Usuluddin panggil sifat apa? Ma'ani. Maknan kalau satu maknan, dua maknayan, bila tiga lebih ma'ani. Maka panggil sifat ma'ani. Kain kita ni maujud tapi bentuk zat. Lepas tu di kain serban ni ada warna putih. Putih ni pun panggil maujud juga. Tapi bezanya putih ialah sifat ma'ani. Kain tu zat. Jadi kita kertilah bahawasanya sifat dia bahasa ada juga boleh bersifat dengan sifat. Kan? Sifat ma'ani dia bersifat dengan wujud. Bersifat dengan qidam. Tengok sifat ma'ani Allah. Kudrat Allah yang ada. Di mana kudrat sifat dengan wujud. Kemudian kudrat Allah sifat dengan sedia, tidak ada mula. Sifat dengan qidam.
Kudrat Allah berapa? So, wahdaniyah pada sifat. Sifat wahdaniyah. Jadi, sifat ia bahasa ada boleh bersifat dengan sifat ia bahasa tidak. Masuklah adamiyah, salbiyah dan termasuklah amrul ibari. Lepas tu kita mari pula. Sifat ia bahasa tak ada. Bersifat ke tak? Dengan sifat bahasa tak ada. Cuba cari. Nak tahu kata bersifat tak sifat kalau tanya. Tuhan ada ke tak? Ada. Diri sifat dia ada kan? Ada tu ialah sifat. Sifat wujud ni muktamad kata amrul ibari. Bukan sifat bahasa ada kan? Sifat bahasa reti. Kalau itu ada Allah, sedia ke baru? Sedia. Sedia tu zat ke sifat? Sifat lah. Kalau itu wujud sifat dengan kidam. Tak. Kita klik ni pula kita. Kita ni ada kan ni? Ada. Ada kita sedia ke baru? Baru. Baru tu lawan kidam. Al-kidam lawan dia hudud. Wujud kita ni sifat dengan baru. Wujud Allah sifat dengan kidam. Itu nyata bahawa ya tidaknya kan sifat bahasa ada tak bersifat dengan sifat bahasa ada. Tu. Iya, ada pun sifat ia bahasa sungguh seperti wujud bersifat dengan sifat ia bahasa tidak seperti salbi. Wujud sifat dengan kidam. Maka kidam ni salbi. Wujud Allah sifat dengan kidam. Wujud Allah sifat dengan wahdaniyah. Wujud Allah sifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Itu. Ada kita, ada Allah tidak serupa dengan ada kita. Ada kita baru, ada Allah sedia. Itulah. Jadi ulama buat kajian, dia buat kaedah kita. Ni orang panggil balik kudrat sifat dengan dia. Ya, balik kudrat bersifat dengan wujud. Orang tak kata apa dia tu wujud tu bersifat dengan kudrat. Tak? Itulah bila kita temu ibarat kita Allah itu zat. Sebab tu qiyamuhu binafsi, berdiri Allah dengan sendiri dengan mana istighna'uhu 'anil zat an mahallil ibarat. Terkaya daripada zat. Manakala Allah itu zat mesti terkaya daripada zat. Karena barang tak terkaya daripada zat itu ialah sifat. Sifat itu tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Itu dia. Sifat itu tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Ada pun sifat ma'ani bersifat. Kudrat bersifat dengan wujud. Kudrat sifat dengan kidam. Apakala sama-sama sifat amrul itibari macam wujud Allah Ta'ala. Sifat dengan kidam. Tengok wujud Allah sedia kan? Maknanya wujud Allah qadim. Azali. Hak tidaknya sifat bahasa ada tak sifat dengan sifat ia bahasa ada. Itulah kajian ulama Suluddin. Maka dia buat kaedah. Kita orang belakang ngaji witikah dan selamat gitu. Nampak tu bimbel kata seturut ulama bimbel semua. Bimbel sikit-sikit. Ulama dia jadi jami oleh Allah kan. Allah tak ambil. Tengok tu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Tengok tu. Menyaksi Allah sendiri menyatakan bahawa tidak ada yang berhak disembah malaikatnya Allah. Malaikat dia aja. Siapa lagi saksi dia? Para malaikat saksi dia. Dan para ulama saksi dia. Wa ulul ilmi atas pada Allah. Syahidallahu. Syahid apa? Annahu la ilaha illallah. Siapa lagi? Wal malaikatu. Atas itu ni syahidal malaikatu
alla ilaha illallah. Siapa lagi? Wa ulul ilm. Ulul ilm itulah ulama. Ha. Pada ayat lain pula innama yakhshallaha min ibadil ulama. Pada hadis pula al ulama warasatul anbiya. Ada syak lagi. Nah, itulah ni kita dah boleh reti dah gapo ni kerana kaedah dia. Lepas tu tengok tiap-tiap bidang ulama dia terjun dari setiap bidang. Tengok dalam bidang ilmu qiraah dia garis bab ini nun mati temu ni apa panggil wak kaedah. Zaman Rasul bukan dia ajar ikut po idgham ma'al gunah dah ajarlah. Nah, ani kata setiap ilmu pengajian kita tu masuk dalam lurahnya al bid'ah. Tapi kalau kita buat umum setiap bid'ah tu sesat habis duk mengaji kita. Tak ada lah tempat sesat. Dia panggil lurah pada lurah. Nah, ulama buat kajian dia tulis apa faedah. Kata baik ilmu tasawuf, ilmu apa saja dia ada punya faedah dan istilahat. Betul. Kullu ya'mal apa dia panggil? Qad alima kullu unasim masyrabahum. Itu ulama baik. Qad alima alima kullu unasim. Tahu oleh setiap golongan manusia masyrabahum mana tempat. Asal ayat tu dak kata apa? Jadi bila umat Bani Israel tu dah haga, dia merayu dengan Musa. Merayu dengan Musa. Musa pun Allah Ta'ala perintah ke dia suruh pukul tukar mu duk bawa tu Musa. Ambil tukar adrib. Tukar mu tu akan batu. Kata tengah batu dia dah bawa, kata tengah ikut dia nak pukul di batu mana. Dahaga di mana? Tu biar air dua belah. Pas dua belah tu, qad alima kullu unasim masyrabahum. Anak keturunan Nabi Yusuf yang minum macaran tu dia tak ambil ikut si. Anak cucu Lawi, ni. Cucu Binyamin, ni 12 bukan bertokor dak. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Maka ulama sufi ambil bagi syarat ayat tu, begitulah setiap ulama medan mana. Dia reti medan tu. Dapat di tengah jinah kecek kedah nahum. Amin. Surah kecek kedah surah. Usuluddin kedah usuluddin. Tasawuf kedah dia. Usul fiqh, usul tafsir, mustalah. Setiap-tiap ulama buat semua. Nampak kita ngaji so jadi tahqiq, jadi kau cicah culbu. Dia kena alima kullu unasin masyrabahum kena. Itulah baru jalannya jadi bersih kebaik hari. Baik. Kita kena pergi ke kitab yang kedua dah lah. Kitab yang kedua di pada kata dan ketahui olehmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala syaikhu masyayikhina, berkata oleh syekh guru bagi guru-guru kami. Siapa itu? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Dia kata ketahui olehmu dan ketahui olehmu. Mu tu dia panggil apa? Khitab. Tentu kena kedim mukhatab mari. Ayyuhal mukhatab. Ketahui dan ketahui olehmu. Kata Nabi munasabah tempat bicara. Hai orang yang punya akal. Ataupun hai orang yang berjalan jalan Allah. Nasabah ilmu tasawuf. Banyak kerja-kerja gitu. I'lam ayyuhas saliku tariqal akhirah. Banyak tafsir gitu. Dan ketahui olehmu
Hai orang yang mau berjalan ke jalan akhirat. Agak kita orang mukmin lah kan kita percaya akhirat bukan? Tak mau pergi boleh kena pergi. Kan? Tak lepas je kena pergi. Orang tak mau tu orang tak percaya akhirat. Nah, kita kita percaya. Bila percaya, kita nak jalan-jalan akhirat. Hai orang yang mau berjalan-jalan akhirat, ketahuilah bahwasanya fakir. Di mata dia tu. Baik tu syarah bahwasanya orang yang fakir itu jika ada ia yang terpada yang rasa cukup dengan barang yang diberikan dia, yang telah diberi akan dia oleh Allah. Orang yang kata orang yang hatinya rasa cukup dengan apa yang adanya. Dia panggil apa lagu ni? Dia panggil hati dia tu ada qanaah. Dekat dengan logat Melayu kita rasa genak. Genak kita kata tak ada. Kalau kita makan berapa agak Gana? Genak nak? Genak. Aku makan tak genak. Ada kata itu tak? Singa-singa tak faham tu. Walau Arab dah tu. Qani'a yaqna'u qana'an. Qana'ah. Kita kata genak. Aku makan tak genak. Habis dulu aku tak makan tak genak. Apa tak genak? Tak cukup. Tak memada. Mai po. Nah, tu tu lah. Po piang. Tu sifat tu. Orang fakir tu dia fakir, dia tidak mempunyai harta benda. Yang makna faqr tu dia panggil sifat salbiah kalau bahas tu ilmu usuluddin. Kenapa? Orang tidak memiliki harta sama ada tak memiliki langsung ataupun ada tak dibilangi kan? Panggil papa. Lalu tu lah orang kita bila kata orang papa, orang tidak punya harta. Itu panggil sifat salbi. Kemudian tak punya harta pun terkadang hati itu lobo bukan? Nah, kadang-kadang hati itu lobo. Di sini katanya orang fakir itu jika ada ia yang terpada qani'an dengan barang yang telah diberi akan dia oleh Allah. Dia rasa cukup dengan apa yang adanya. Dan tiada ia lobo pada menuntut dan mencarikan harta. Ya bila rasa cukup kak, nah orang ni maka pengkatnya dia tulis pengkat, kita kata peringkat, nah ataupun pangkat biasa kita guna. Maka pangkatnya darajatnya itu yang hampir ia daripada peringkat orang yang zahid. Orang tak bergantung hati dengan dunia. Tak bergantung hati bukan tak milik. Tak bergantung hati. Supaya kita punya segala tapi hati tidak bergantung situ, hanya kita bergantung dengan Allah. Itu dia. Pangkat dia tu noyak tu lebihlah. Mafhumnya kalau orang tu fakir tapi rasa hati tu lobo. Tu lain tu. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman aslama wa kana 'aishuhu kafafan. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah taala daripada sahabatnya Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Tapi hak riwayat Tirmizi lafal lain sikit. Lafalnya mari tuba liman hudiya ilal Islam. Hanya lafal lagu tu. Anak ni tuba liman aslama. Dalam riwayat Tirmizi lafal tuba liman hudiya ilal Islami wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a. Ada gitu sekali lagi. Artinya sungguh lakah. Artinya bermula syurga. Tu Syekh kita terjemah tuba tu begitu. Kita tambah satu lagi
ataupun kebahagiaan. Yang banyak arti tobat. Ada pula kata setengah nama pokok kayu besar dan syurga bayarnya sebegitu luar. Kalau kuda yang petah berlari, tak lepas bayarnya. Ayat terbesar. Macam-macam lah tafsir banyak. Cuma kita ambil hak syarah kita ni, mu'alif kita dia terjemah bermula syurga. Ataupun tambah kebahagiaan. Ya tentu sekali dah belazim dah dua tu. Bila kata dalam syurga tak ada dah kedukaan. Itu kan? Sebut kata syurga tak ada kedukaan. Atau kebahagiaan itu Allah sedia untuk siapa? Ialah liman. Dia guna liman bagi terjemah. Yang ini untuk disediakan untuk mereka yang Islam ia. Ini setengah pada dalil yang menunjuk bahawa syurga ini khas pada orang Islam. Tapi maksudnya ada mati di atas Islam lah. Muraknya. Dapat berapa banyak Islam buat akhir jadi murtad, na'udzubillah min zalik. Tepat kira di akhir. Innamal amalu bil khawatim. Tepat hisab hitung kira di kesudahan. Orang main bola tu lah tahap terakhir masuk gutum. Ni kalau. Ada kan? Ada seminit dah. Mula dia jadi seri. Ada kan? Dekat nak habis jak ni. Nak habis tain ni. Kata sungguh-sungguh ada seminit dah. Masuk. Mana? Yang ni kalau habis. Kita ni umur berpuluh-puluh beratus umur katakanlah. Dia dalam Islam belum tentu time nak cabut nyawa dengan apa. Ni takut sekali sampai orang arif dia nak hidup bangga tak boleh tu. Dia tak bergantung dengan amalan, dia bergantung dengan rahmat Allah. Sebab tu dalam hadis pun mengajar kita supaya kita tak bergantung dengan amal, tak bergantung dengan lain pada Allah, cuma bergantung hanya dengan Allah. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Satu rapat. Tak akan masuk syurga, tak akan memasuk akan seseorang oleh amalan itu ke syurga. Lalu orang tanya, ya Rasulullah wala anta, tidak engkau macam mana engkau? Aku pun wala ana illa an yataghammadani Allah. Malaikat bahawa Allah meliputikan aku birahmati dengan rahmatnya. Itu kata masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab tu kita jangan berbangga-bangga. Hanya kita syukur. Kita boleh beriman, kita boleh beramal, boleh beribadat. Syukur kepada Allah. Jangan kita berpegang hanya sebagai sabar. Kalau nak banding ni supaya minum air. Saya buat air, lepas tu dia buat kuah rai. Kuah dia air tu apa? Kuah menghilang dahaga. Lepas dah jadi kita ni dahaga. Untuk nama mengelak daripada dahaga, ambil air tawak sahabat di situ. Ambil air, minum, hilang dahaga. Sekalipun minum hilang dahaga. Kering tekak, minum hilang dahaga. Tiap kali kita minum hilang dahaga. Adakah itikad kita berpegang air menghilang dahaga? Tidak, kita orang mukmin. Adakah kekuatan dia air itu menghilang? Tidak. Siapa yang menghilang? Allah. Ini sabab dia. Begitu amal ibadat kita. Sabab ini sabab. Syarat asasi iman. Itu syarat asasi dia. Tak ada tu luput syarat, luput masyru'. Orang mati tak ada iman, tak ada masyru'. Tapi kalau mati atas iman, syarat syurga ada. Lepas tu amalnya sebagai sabab pula. Itu dia. Lepas tu nak pergi dengan rahmat. Kalau kita tak pergi dengan rahmat Allah, kita pergi dengan amal, sini nak timbul penyakit ujuk, ria nak gitu. Masa kita amal banyak amal, masa kita banyak ilmu, banyak alim. Ni takut kali saya tebok nyesal. Cuba kita berkata dengan Allah. Kita dapat alhamdulillah. Kita boleh zikir, boleh baca Quran. Alhamdulillah, syukurnya kurnia Allah. Semata aku tak ada daya upaya, la haula wala quwata illa billah. Itu tak? Nanti kita pun dengan makam ihsan.
Ha. Baik. Sini kata tuba. Ha, wazan fu'la. Mari daripada kalimah tayyib tu lah. Kalau kita pada kalimah taba yatibu tayyiban. Isim fa'il tayyib. Ha, ni isim tabdi atyab. Bila mu'annah tuba. Fu'la. Seperti dunia. Yang amat keji. Yang amat hina. Bila hamzah adna. Ha, bila isim wasah daniyun. Mari dari dana yadnu dunuwa. Ani tuba. Mari daripada taba yatibu tayyiban. Arti bagus. Tayyib. Tayyib. Ada itu lah. Tayyib. Bagus, bagus. Ha, tayyib. Manakala sirat sirat isi tabdi. Kalau hamzakah atyab. Yang paling baik. Ha, bila mu'annah tuba. Ni kata orang panggil tobi. Tobi. Tak kalau tulis nampak upaya kan. Baca agak-agak tobi. Gitu. Tuba. Lepas janji dia baca. Tuba liman kana ta'zimuhu kan. Ha. Tuba. Oi bagus. Syurga. Ha, panggil tuba. Kebahagiaan tu Allah sediakan dicadang bagi mereka yang Islam ia. Yakni kena mati atas Islam. Menaknya situ. Kalau dia kafir mari dekat nak mati beriman mati. Dia payah mati di atas Islam. Nah, sahabat dalam Quran dia kait tu. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar wa matu wa hum kuffar. Orang yang telah kufur dan mati mereka itu sedangkan masa mati itu kufur. Tu tempat kira. Ada pun kufur beriman. Tempat kiranya iman. Nah, kita orang mukmin kita Muslim ni. Bila mati dia jadi tangga iman na'udzubillah min zalik. Jadi panggil murtad. Kufur orang panggil. Nah, itulah. Hamba tu nak tanggung gitu bagi mereka yang Islam, yakni yang mati ia atas Islam dan adalah kehidupannya sekadar mumadai wa kana aishuhu kafafan. Jadi kat dah tengah ngalur apa kopiang kafafan. Tak? Tiga tak? Kapal kafafan kopiang. Tidak? Tu orang panggil hidup sederhana. Rasa memada cukup dengan apa yang adanya. Baru tak gesah-gesah kan? Tak gelisah. Tidak katakan tak ada suruh kita bekerja buat. Kerja buat tak sia-sia kerana termasuklah amal. Amal pecah pada solat, pecah pada tolak. Kita ada tenaga orang, kita ada kepandaian, kita buat. Kita buatlah. Tapi hati bukan kita gantung situ. Maka kita buat niat kita baik di kebajikan. Gitu. Itulah dalam hadis ini menyatakan apa dia duk menggalakkan hadis ini targhib kepada kita tanam ke dalam hati kita berasa cukup dengan apa yang ada. Dan telah sebeda ni kita tambah satu lagi dan telah sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Artinya sungguh telah berjaya aflaha. Dalam Quran apa sebut qad aflahal mu'minun. Pak kita dok panggil dalam azan tu dok panggil apa? Hayya 'alal falah. Panggil apa tu? Mari hayya. Silakan. Nah, 'alal falah di atas kebahagiaan, keuntungan. Mari cari keuntungan di sini. Tengok. Nah, kerja buat berhenti dulu kerja. Ada gitu Pak Maya sudah klik sambung. Mari. Hayya 'alas salah. Dia panggil semaya. Hayya 'alal falah. Tuhan kata qad aflahal mu'minun. Sungguh mula dengan qad li tahqiq. Yang mana tu? Sungguh telah berjaya, telah beruntung, telah bertuah
Dalam belaka tu oleh orang-orang beriman. Tengok. Saya sendiri hukum ni nasib baik kita orang mukmin kita jaga iman. Oleh itu kita kena tahankan apa nak mengelabui iman. Tu sahabat kata buntungnya orang-orang yang beriman. Maka iman dia ada sempurna kurang sempurna, iman tu iman. Sungguhnya telah beruntung di sini kata hadis kata qad aflaha man aslama. Sungguh telah berjaya kita bersatu arti ataupun beruntung jala juga atau bertuah jala juga. Kita sebut tiga. Sungguhnya telah berjaya atau beruntung ataupun bertuah. Tengok orang dak main apa, main nasib baik. Cincuk ke apa cuk di main panggil apa dah? Cincuk. Panggil cincuk. Tu main apa tu? Tengok untung. Tengok nasib. Jepuk. Oh, cincuk boleh ke dia ni nasib baik demo. Oh, beruntung demo. Dia nak sangat dia kata beruntung bertuah. Allah Taala kata orang mukmin telah beruntung. Malah hamba dia kan. Dia pilih dia puji. Telah beruntung, berjaya. Kita nak ke buat kerja, nak ke berjaya. Ini tak kata sungguh telah berjaya. Dan hadis pun sungguhnya telah berjaya oleh mereka ya Islam ia wa ruziqa kafafan. Dan asalnya ruziqa ni diberi rezeki akan dia. Kami maksud dan memberi akan dia oleh Allah akan rezeki yang mencukupi kafafan tadi. Lepas tu wa qanna'ahu Allah bima atahu dan memberi rasa memadai akan dia mereka oleh Allah dengan barang yang telah beri ia akannya. Beruntung orang ni. Masya-Allah. Inilah semua ada dia macam ni nak menanam ke dalam hati kita, orang panggil nak mentarzi, nak memberi galak, menggemar hati kita supaya kita ini sucikan hati semata-mata Allah memandai ke situ. Apa yang ada syukur. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu Muhammad farghab. Gemar. Tetapi kata Syekh pula sungguh pun begitu tetapi hanya besar pahala. Fakir ni orang fakir tu nak kata besar pahala orang fakir tu kena kait bukan mutlak. Hanya besar pahala orang fakir itu jika adalah ia orang fakir itu sabar. Nak kait situ. Jika adalah ia orang fakir itu jika dia tu sabar sebab apa? Sabar atas kefakirannya. Dia kedai dia. Sabar ni Arab, bahasa Melayu kita apa? Tahan. Dekat dengan luar Asia tu. Apa? Tun. Tun, tahan. Seperti tengok orang kata satu kalau tengah panas, orang buti bi panas. Dia tak buti. Oi, tahan weh. Oi, tahan dia oi. Aduh, tahan. Itu dia tahan tun. Hujan turun dia tak lari. Oi, tahan dia. Apa banding aku? Balah. Oi, tahan dia mau. Kawan tak lah oi. Kawan tak tahan, panas sikit tak tahan dah kawan. Nak demai nak apa je dak. Hujan mari tak lari. Oi, dia mau ditahan keluar tu. Dengan hujan dengan panas payah orang tu dak. Tu tun tahan sabar. Dapat kalau Arab saya juga apa dia? Sabar ai habasa supaya bagi kena kurung. Rabat bagi kena ikat, kena tamak. Nak gi anak kita kena tamak. Kena kurung nak tubik mana lagi? Tu ibarat hati kita orang sabar ni seolah Tuhan kurungkan sampai boleh tahan. Masya-Allah. Bila tahan dia lawan. Dia tak tahan tak awal. Sampai dia kata dia mau tahan bila duk awal tak tahan weh. Tak lawan weh kawan. Sampai sabar dia besar. Sampai tu ya ayyuhallazina amanu sabiru
Lepas tu wasabiru mari sabar dah. Musabarah. Dah demo tahan lawan kita pun tahan apa tu? Supaya musabarah lagi tu. Adapun kita seorang kita tahan diri kita. Seorang kita. Tapi kalau berlawan, demo tahan lawan kita pun tahan juga kan. Musabarah. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Masya Allah. Ini sifat kelebihan. Ini sakut dengan hati semuanya. Dan ia redha. Hak kata orang fakir yang lebih tu, kata boleh masuk syurga dulu pada orang yang kaya 500 tahun dah hadir kata. Jika ia tu sabar atas kefakirannya dan redha ini dengan dia dengan kefakiran tu dan memadakan ia orang fakir tu akan ia ada. Dan ia ada di sisinya. Ini dipanggil sifat qanaah. Nah, satu sifat terpuji, sifat qanaah, rasa genap, rasa cukup. Kita mari satu hadis. Telah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu 'abdahul mu'minal faqiral muta'affifa. Nah, hadis ini juga riwayat Ibn Majah daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Dua beranak. Apa arti itu? Bahawa Allah yuhibbu kasih ia. Tengok. Allah ni kasih. Apa pula dia susun ayat di ayatnya susun. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ni setengah-setengah ada ulama ahli sufi dia kata, oh kita silap seka beberapa masalah. Mana? Kita suka kata kita nak menanam kasih pada Allah. Ternyata Allah kasih ke kita dulu lagi. Kita baru kasih ke dia. Dia kasih dulu. Supaya kita anak dah. Kita kasih ke ayah. Kita rasa kata nak kasih ke ayah. Ayah kasih dulu. Saya dia. Kalau kita dah megah-megah, dia dah kasih. Dia dah sayang ke anak dia. Ayah memori kat kita ganas ni. Ya. Tak ada. Dia kasihlah tengok duk bela duk apa. Tapa gapo beri belaka. Kita nak butai je beri 2-3 kali butai sama bayar dak. Tak apa. Pada hati kita baik kita kasih kaya aku kasihmu dulu je. Tu nak banding. Begitu Allah Taala susun ayat. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mana dulu ayat tarkib. Kasih Allah akan mereka itu dan mereka itu kasih ke Allah. Siapa dulu? Allah kasih kita dulu. Kecik redha pula. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha dari mereka orang mukmin. Orang mukmin redha. Allah dulu redha. Gitu dah. Masya Allah. Nanti orang siapa je dia kira kita tak tahu. Tu silap dia tu. Kita nak pasal kita nak cari keredaan Allah. Allah redha kita dulu lagi tengok dia susun ayat. Masya Allah. Inilah. Jadi di sini dia kata bahawa Allah kasih ia, berkenan ia akan hambanya yang beriman. Lagi al-faqira, yang fakir. Lagi kerana fakir ni apa? Fakir mana ia bahajak? Bahajak ke siapa? Bahajak ke dia yang tak kenal nak. Sampai ada ayat tadi ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Maka al-faqir memperak pada fuqara. Kena terkedilah muta'alliq dia tu. Al-faqir fakir pun ada kena. Al-faqir ilaihi. Ayat berkanak ke dia itulah. Ada pun berkanak pada harta sama-sama. Tu dia benci. Mungnya kanak. Kita mungkin tak berkanak. Ada lerak itu tak? Oh tak ada kanak. Kanak tu punya keji dah tu kejap gitu. Oh, tak boleh main dia tu. Kanak. Tu kanak keji tu kan. Allah kena kanak anak. Kanak ke dia. Dapat dengan ayat. Ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilallah. Kalau tu innallaha yuhibbul mu'minal faqir ay ilaihi. Jadi situ. Dia kasih sungguh. Nampak tu kita tanam ke hati kita. Supaya suci. Bila suci itulah kita kembali kepada dia. Ya berkenaan ya hati fakir lagi apa? Al-muta'affifa.
Apa dia? Yang menjauhi diri daripada perkara yang haram. Kita panggil yang berjuruh. Masa kapal. Afif. Aifah. Yakni orang mukmin yang faqih yang baik hati, Allah Taala sangat kasihnya. Sampai itulah dia boleh masuk syurga dulu pada orang kaya mukmin kan. 500 tahun bagi rasa dulu nikmat syurga sebagai balasan dia duk tahan di dunia. Orang lain boleh kecak nikmat, orang kaya boleh kecak nikmat, orang fakir tak boleh nak seperti kan, nak mewah seperti tu. Maka Allah Taala balas ke dia walaupun sama ahli syurga, beri dia pergi dulu. Dia pergi dulu. Soalan temu kau tu tak pun duk nikmat di dunia kau ilmu. Dia jadi rasa dulu. Tapi kalau bubuk suruh bubuk masuk dulu, masuk dulu tak? Masuk dulu. Kita dah dunia pun nak dulu lah kau. Nak dia lah kau. Saya bagilah. Aku itu mundinya mun tu mewah tak apa menjuru, tak apa boleh syurga juga. Tapi kita menuju dululah dia susah lama tak dunia. Adilnya Tuhan kan. Tapi bila masuk syurga orang kaya tu lebih pada orang fakir di segi mana? Segi amal dia sendiri pasal boleh tolong orangnya anak pula. Gitu masya-Allah. Dan bermula sabar atas kepapuan itu ialah permulaan dia panggil mabda. Permulaan bagi zuhud. Tangga pergi ke situ. Dan tiada sempurna zuhud, tiada sempurna oleh zuhud dan lainnya sifat-sifat terpuji tak sempurna malaikat dengan sabar. Itu artinya menahan hati daripada segala kebencian. Kerana itulah kata muallif kita, maka naklah menyebut oleh hamba ni Syekh Qadilah Tuhan kita ni. Kerana itulah naklah menyebut hamba akan bab sabar, yakni bab pada menyatakan sabar dan barang yang bertakluk berkaitan dengan sabar. Kamu ni pada bab zuhud, kerana dua ni ada berkaitan. Tak sempurna zuhud malaikat dengan sabar. Lalu tu nak irim cara bab sabar pula. Cukuplah. Selesai situ. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini ada hatta nama dulu ni. Haji Muhammad Faisal. Haji Muhammad Faisal bin Haji Muhammad Piyah. Orang kampung kalau Raman Jalan. Kita baca kulhu sepatah dua. Dia padanya. Haji Muhammad Faisal bin Haji Muhammad Piyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله قل أعوذ برب الفلق شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الذي يوسوس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من كلامك القديم هدية واصلة ورحمة منك نازلة على روح الحج محمد فيصل بن الحج محمد
كان وتلونا القرآن العظيم من أجله. اللهم اجعل القرآن له في القبر وفي القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا والحمد لله.